Yang ni yang kecil kita buat tadi tu, gedik. Letaklah buah apa akak nak letakkan. Lepas tu akak tuang susu sejuk yang kita, kuah custard tadi yang kita ni dah sejukkan. Tuangkan dia pelan-pelan. Gitu akak. Lepas tu ini pun kita tuangkan juga. Nah, kita cubalah kak, sedap tak sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Uish, lembutnya. Gediknya kau. Gediknya kau. Dengan buah sebiji, kita angkat buah naga. Buah naga ni akan mengeluarkan warna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gedik tak gedik kak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Lembutnya. Dia kurang manis. Tapi bila makan dengan buah, rasa nikmat dia. Ini buah strawberry. Tengok lagi sekali kak, gedik tak gedik akak. Dia terus macam cair dalam mulut kak tau. Masya Allah sedapnya. Ambil kuah dia. Masya Allah sedap. Resepi kita dah bagi. Akak tinggal nak follow je step dia. And then, menikmatilah dia. Time sejuk-sejuk ni kak, memang sedap. Okay. Selamat mencuba semua. Bye.